Maya. Maya? 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 Maya! Kamu ni asyik tidur je. Dulu tak macam ni pun. Tengok ni, semua dah belajar apa semua. Bukan macam kamu ni, Maya. Ini kisah aku. Kisah seorang Maya. Dahulu aku tak macam ni. Ini waktu kegemilangan aku. Satu sekolah kena aku. Maya tu pandai gila. Macam mana tadi? Maya tu dah lah pandai. Cantik. Dalam anugerah cemerlang terbaik semua subjek. Maya tu berpengetahuan. Matematik dia dapat 100. Tapi sejak aku ketagih permainan video, terus jadi malas. Boleh ambil dah kot, Maya. Cikgu lemah ni. Aduh, habislah aku. Kau mana Kalau ujian peperiksaan akhir tahun ni merosak juga, biasiswa kamu saya tarik balik. Alamak, biasiswa aku akan ditarik. Macam mana ni? Okey, aku nak berubah. Tapi semua yang aku baca tak faham. Aku cuba untuk hafal, tapi tak masuk otak pun. Aku buat latihan, tapi tak faham juga. Aku cepat bosan belajar. Aku tak faham, aku tak ingat. Susahnya. Aku stres. Diam. Aku kena buat sesuatu ni. Maya, kau tahu tak semalam aku tengok video Kak Ami. Sebelum ni aku tak pandai pun nak buat kek pisang. Sekarang aku dah faham. Aku baca buku resipi tak faham pun. Tengok video Kak Ami terus faham. Kenapa aku tak terfikir dari awal? Aku boleh guna teknologi dan AI untuk belajar dengan berkesan. Sekarang kan zaman digital. Misi untuk menggunakan bahan digital secara optimal kini bermula. Plan aku macam ni. Buka aplikasi Spotify dengan podcast subjek yang tak faham. rentas bagi kulit. Kulit manusia ni sebenarnya terdiri pada Dengan adanya Greenstream, aku boleh meneroka ke seluruh dunia dan aku boleh belajar geografi dengan lebih mendalam. Alamak, aku kena tulis teks tazkirah. Tapi, apa ya hadis yang berkaitan dengan tinggalkan perkara yang tidak berfaedah? Aku nak tanya ChatGPT lah. Assalamualaikum ChatGPT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa saya boleh bantu? Saya nak tanya, apa ya hadis yang berkaitan dengan tinggalkan perkara yang tidak berfaedah? Hadis yang dimaksudkan ialah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara keindahan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan dirinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan imam yang lain. Kalau anda nak saya bantu untuk buat teks tazkirah penuh, saya boleh bantu. Tak nak dah, saya tak nak menyusahkan. Ha. Mana ada? Paling best, cikgu tayang dokumentari berkaitan subjek. Barulah pembelajaran abad ke-21. Best lah aplikasi Suno AI ni. Aku boleh cipta lagu untuk subjek sains. Barulah seronok belajar. Gigi mengunyah, mulut berkelejah. Ayah liur membantu Amila berperanan. Pecahkan kanji, jadi gula muda. Jangan lupa telan esofagus sambung arah. Turun pelan-pelan ke dalam perut. Asik hidroponik menyambut kote indah jana jadi lebih kecil. Hai semua. Boleh buat live di TikTok. Ajar kawan-kawan. Dah macam influencer. Tapi sebelum tu, jangan lupa cek screen tau. Okey. Haiwan invertebrata terbahagi kepada dua, iaitu berkaki dan tidak berkaki. Keputusan peperiksaan akhir tahun dah keluar. Aku dapat apa? Wah, aku dapat nombor 5 dari Qatar. Tak sia-sia aku guna bahan digital. Penggunaan bahan digital dalam pendidikan bukan sahaja memantapkan pemahaman pelajar, malah meningkatkan motivasi, minat dan prestasi mereka selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunnya. Pendidikan yang berkualiti bermula dengan pendekatan yang berkesan. Alhamdulillah, biasiswa aku tak kena tarik balik.